Saya Intan dari EduVibe Studio SMK Kota melaporkan secara langsung dari Crown Garden Hotel sempena berlangsungnya Festival Filem Kelantan tahun 2025. Majlis yang akan bermula petang ini dimulakan dengan sesi pendaftaran para peserta serta tetamu jemputan. Suasana penuh meriah dengan kehadiran pelajar, guru dan seluruh warga pendidikan JPN Kelantan. Pada jam 2.30 petang, ketibaan tetamu terhormat serta barisan VIP disambut dengan penuh istiadat. Seterusnya, majlis dimeriahkan dengan persembahan pelajar sebagai tanda ucapan selamat datang. Doa dibaca bagi memberkati majlis. Puncak acara awal adalah ucapan perasmian FFK 25 oleh Yang Berusaha Pengarah Pendidikan Negeri Kelantan. Majlis diteruskan dengan tayangan montaj FFK 25 yang memaparkan pelbagai aktiviti dan pencapaian. Seterusnya, penyampaian sijil pernyataan dan perhargaan kepada Hakim disempurnakan oleh Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan. Antara segmen yang paling dinanti-nantikan ialah persembahan pelajar serta penyampaian anugerah filem. Antara kategori yang dipertandingkan termasuk penulisan skrip terbaik, sinematografi terbaik, pelakon terbaik dan anugerah filem terbaik. Persembahan pelajar turut diselang-selik sepanjang acara, menambahkan lagi kemeriahan suasana. Majlis yang berlangsung hampir 2 jam setengah ini akhirnya melabuhkan tirai pada jam 4.30 petang dengan penuh gilang gemilang. Sekian sahaja liputan daripada saya, Intan, untuk TVPSS SMK Kota. Kembali semula kepada rakan penyampai di studio. Bye!